Hello guys, Assalamualaikum. Welcome to Encik Epek Channel. Selamat bercuti guys. Ni hari ni kita nak pergi ke Penview Hotel. Dan hari ni kita nak tunjuk dengan korang macam mana nak pakai government rate guys. Government rate ni korang kena ada bukti lah. Ada bukti, ada kad ke apa ke yang berkaitan dengan korang punya pekerjaan dalam kerajaan, dan korang boleh dapat 10% diskaun ataupun ada package dia lah. Dia berbeza dengan berbeza dengan package luar, package yang korang boleh dapat dekat website lain. Hotel ni kalau korang jumpa dalam online, harga dia dalam 200 lebih. Ni 3 star hotel. Jadi harga dia dalam 200 lebih untuk family punya bilik. Tapi kalau korang guna government rate, korang dapat dalam 100 lebih. Jadi jimat banyak lah. Caranya korang kena call hotel tu. Korang kena call hotel tu dan tanya sama ada hotel tu ada menyediakan government rate ataupun tidak. Dia tak boleh nak cari dalam online, tak silap saya. Kalau cari dalam online pun dia guna rate yang biasa. Saya WhatsApp hotel ni dan dia kata ada government rate dan dia bagi package tertentu. Datang kita kat sini nanti kita tunjuk kita punya ID lah. Okay, jom. Jom kita keluar. Okay, jom kita pergi sekarang ni. Kita dah sampai kat hotel. Kita tak pernah kita pergi hotel kat sini. Tengok, ada kopok lah guys. Ada. Hai guys. Dalam tu ada untuk orang kahwin tau. Dalam tu. Buka. Ni tak tahu lah tangga ni. Apa ni? Jom kita duduk dulu. Okay. Hai guys. Okay, 1, 2, 3. Okay dah. Okay, ni lah hotel. Bentuk hotel tu. Hotel yang tadi. Okay, jom. Sekarang ni kita dah sampai kat hotel. Okay, inilah 112. Macam rumah kita lah. Assalamualaikum. Pandangan kat luar. Pandangan jalan raya. 1 katil, 2 katil, 3 katil. Yang ni saya single ni. Ada 1 TV. Ni apa ni? Ni ada wang kosong kat bawah. Ada meja, hair dryer, freezer. Ni tandas. Ni dia pakai sinki yang biasa punya. Ni dia punya tandas. Macam dalam rumah guys. Dia tak macam dalam hotel. Tapi lantai dia tengok. Lantai dia macam apa ni? Dia kembang tau. Lantai ni kembang. Ni hotel dia nampak macam tua sikit. Tapi okey. Sebab dia 3 star hotel kan. Agak luas jugalah. A few moments later. Hello guys. Ini kita di bilik baru ni. Tadi kita di bilik lama tu ada 3 katil single. Jadi 3 katil single ni tak sesuai lah untuk budak-budak ni kan. Jadi kita discuss dengan kaunter. Jadi mereka benarkan untuk kita tukar bilik. Tukar bilik dengan spek yang sama lah. Cuma bilik ni lain sikit. Kau nak tengok macam mana? Nak tengok tak? Ni biliknya. Dia ada 1 queen dan 1 single. Yang ni lebih sesuai lah untuk saya yang bawa anak 2 orang ni. Mereka selesa sikit lah. Ada TV dan sebagainya. Bawah ni freezer kat bawah ni. Freezer duduk bawah. Tadi freezer duduk asing kan. Ni freezer duduk bawah. Dan ada meja. Ni view-nya lebih cantik sikit. View kita tingkat atas, tingkat 5. Okay, ni tandas pula. Tandas ni yang ni lebih cantik kot. Dia punya sinki pun nampak cantik sikit. Dan dia punya mangkuk tandas pun nampak lebih cantik daripada yang tadi. Okay, ni Penview Hotel tingkat 5. Saya nak puji sikit lah berkaitan dengan dia orang punya staff tu. Sangat friendly lah. Kita minta request untuk tukar bilik, dia orang pun tak ada masalah. So, Penview Hotel, nice. Day 2. Day 2, breakfast. Jom pergi makan. Sekarang ni kita dah bangun. Jom kita pergi makan. Jom kita pergi sini. 516. Okay.
Apa tu? Hash brown. Tu telur sosis. Kari ayam. Ni nasi. Tak tahu. Kek. Bubur, mau ke bubur? The induction cooker. Bismillah. Not bad lah guys. Okay makanan sini. Cuma pilihan makanan tak berapa banyak sangat lah. Sedap macam mana? So overall pengalaman di Penview Hotel ni, korang tak boleh buat apa lah. Korang hanya boleh duduk dalam bilik. Banyak masa dalam bilik lah. Tu experience di Penview Hotel overall okay lah. Dia punya facilities okay, makanan pun okay, tapi variation makanan tak banyak. Tapi padanlah dengan harganya kan. Guys, sampai situ saja video kita kali ini. Bye bye. Assalamualaikum. Bye bye. Assalamualaikum.